dia dicipta oleh sekumpulan profesor dengan anak-anak murid dia daripada Harvard. Okay? Daripada Harvard. So, dia orang buat satu projek untuk buat satu token projek. So, buat masa ni, projek tu masih di dalam kita panggil bounty punya program. Bermakna program yang paling-paling base, paling-paling asas untuk mencipta sesuatu token. So, dia panggil airdrop. Okay, dia panggil airdrop. Jadi, buat masa sekarang, P-Network tengah kembangkan dia punya network. So, kita daftar P-Network, kita boleh mining dekat telefon. So, kita mining dekat cloud server. Sekarang ada cloud server. So, menggunakan telefon kita sahaja. Okay. So, dia mining, kita akan dapat sikit-sikit, setiap hari sedikit-sedikit. Kalau kita nak lebih, kita cari orang, kita recommend dekat kawan. So, kita punya mining power jadi lagi besar. Makin ramai kawan. Tuan Mai, dia dari tadi nampak dekat ni mining tuan tu sebut mining ni apa benda? Mining ni melombong lah. Maknanya mendapatkan coin tu, betul? Untuk dapat proses untuk dapatkan coin. Macam kita melombong emas lah kan. Nak emas kita kena melombong. So kripto pun macam tu juga. Nak kripto kena lombong. Lombong dekat mana? Dekat komputer. Okey, tapi So, sekarang Tuan berbalik pada Pi Network ni, dia okey ke tak ni? Dia bertanya ni, okey ke tak ni Pi Network? Kita nak tahu jawapan. Bahaya ni. Ada jawab okey ke tak ni? bagi saya okey sebab dia dalam airdrop ni. Okay. Maknanya kita download dekat phone dan kita main setiap hari free saja, tak bayar apa-apa. So kalau orang cakap you download P-Network, you kena bayar dekat saya, yang tu scam. Sebab kita akan dapat berapa token. Okey, token tu sama ada bernilai atau tidak, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. So setahun dua lagi baru kita boleh tahu sama ada projek tu berjaya atau tidak. Sekiranya itu adalah bonus kepada kita. Okay? Sekiranya tak berjaya, kita tak rugi apa-apa. Kita tak bayar apa-apa pun. So kita kena faham itu adalah bounty punya program. So kena tahu apa itu bounty program. So bagi saya P-Network boleh guna, boleh simpan, boleh mining sebab kita tak bayar apa-apa. Kita tahu ni Tuan Maiti. Dalam rupanya dunia dia adalah satu dunia. Pasal P-Network. Dunia dia adalah satu dunia yang sangat besar. Wah kan, berapa orang ini Pi Network semua?